Yang sementara tunggu Pak Pandir recover. Kita kembali ke Gunung Ledang. Projek Jambatan Emas dan Perak di Gunung Ledang nampak ada harapan. Setelah ditender semula, projek ini jadi milik syarikat gergasi megah bendahara G7. Namun biasalah sap punya sap, sehinggalah loe projek berbilion ringgit itu jatuh ke tangan Tuah Construction G1. Sebuah syarikat kelas J1 yang kuli pun cuma ada 3 orang. Hang Tuah mengeluh panjang sambil mendaki jalan curam. Aduh, menyesal gila aku accept LOA ni. Costing tak buat, BQ tak tengok. Nak subcon lagi pun macam dah hujung-hujung. Subcon pun confirm tak nak naik gunung tinggi macam ni. Upah kuli lagi. Boleh melingkup company aku kalau projek ni fail. Aduhai, kena cari jalan nak cancel ni sebelum parah. Tuah tetap pergi site visit dengan langkah yang lemah. Namun, tiba-tiba, Tuah terkedu apabila sampai di puncak. Di hadapannya, Puteri Gunung Ledang sedang duduk menanti dengan gaya paling elegan. Sunbathing katanya. Tuah ternganga, topi kuningnya hampir tercabut. Dia tidak pernah melihat wanita secantik itu sepanjang hidupnya. Tuan Puteri pun dah ready sebenarnya. Sultan dah mesej awal. Cuma tak sangka pula yang datang bukan body type Pak Pandir, tapi abang sasa yang boleh tahan handsome. Terpesona Tuan Puteri melihat Tuah. Tiba-tiba pula radio mainkan lagu. Mari mawarku raikan cinta. Tanpa cintanya kita tiada. Mawar cinta mawarku abadi. Cinta pemilik segala jadi. Tuah masih terpegun melihat kecantikan Tuan Puteri. Terpaku sambil membuka gaya silap. Dah macam mannequin challenge. Menyampah pula aku. Perkenalkan, aku CEO Tuah Construction. Panggilku Tuah. Kalau akaun TikTok, boleh follow bos Tuah. Tanpa berfikir panjang risiko yang akan dihadapi untuk projek ni, Hang Tuah terus menyeluk kocek dan mengeluarkan telefon pintarnya. Hello, Datuk. Saya Tuah. Pasal projek Jambatan Emas dan Perak tu. Yes, saya confirm setuju. Kita pulun buat sampai jadi. Betul, Datuk, saya on. Saya ni jarang tak on. Mana taknya Tuah dah dilamun cinta. Memang dia nak stay terus kat situ. Siap planning nak delay projek lagi biar lama lagi kat atas Gunung Ledang. Ini semua adalah bayangan Tuah saja. Bukan betul tu. Dia punya mengelamun tu dah setaraf mat jenin. Tapi adakah akan benar-benar terjadi? Seperti tercatatnya sekarang perkahwinan antara Puteri Gunung Ledang dan Sultan Melaka dibatalkan. Adakah ada sebab lain yang kita sendiri tak tahu? Nantikan kisah seterusnya.